Bah, masih elok lagi rumah kayu kita ni ya. Yelah Sarah. Kan kayu yang digunakan pun kayu yang berkualiti. Kayu yang berkualiti dapat mengharungi badai dan peredaran massa. Begitu jugalah dengan ikatan keluarga yang utuh. Di sini. Tolong ayah sekejap. Terima. Kayu bukan sekadar bahan. Ia sebuah warisan. Pak, mana Pak? Pak, mana Pak? Sekejap lagi. Sudah azan. Dah. Kita doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizqika ta'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mana ulukan air tu? Wah, cantiknya. Atuk ke yang buat ni? Hebatnya Atuk. Ada nak belajar bertukar dengan Atuk, boleh? Boleh Salam. Nanti boleh teruskan legasi kayu atuk tu. Adam, pergi siap cepat. Nanti boleh ikut atuk dan panggil kau solat sunat Aidilfitri. Baik, Tok. Sebagaimana kita menghargai tradisi kita, seperti itu jugalah kita perlu menjaga kayu kita agar dapat dinikmati kegunaannya oleh generasi yang akan datang. Okey, guys, ready ya. Senyum sikit. Cepat Dam. Betul dengan awak. Betul kan. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. semoga ikatan keluarga ini seteguh kayu kita. Ambil lain lah. Wah, tapi hanya situ tu. Hanya mula. Memang nunggu. Atuk panggil. Tapi nampak. Nah, Dayan. Train di sini. Main kat sini cari foto-foto kayu. Ayah aku. Sekejap, lupa lirik aku. Cepat. Memang apa tu. It's a wrap.